Pohon yang rindang tempat berteduh, dahannya kukuh menyapa awan. Budi yang baik tidakkan luruh, kekal mekar, subur diingatan. Buat yang berbahagia Datuk Khairazman, yang kami amat sanjungi, dari kami seluruh warga Institut Kemajuan Desa Infra, terimalah titipan rindu dan sekalum penghargaan ini. Baik-baik kata pastinya tidak cukup untuk menzahirkan rasa terima kasih kami atas segala keringat, dedikasi dan kepimpinan Datuk. Sepanjang pelayaran di bawah nakhoda Datuk, setiap visi dan pandangan telah menjadi kompas pendorong yang memacu arus kemajuan desa. Segala teguran yang membina, idea yang mencorak perubahan dan senyuman yang sentiasa menyantuni kami akan terus kekal sebagai memori yang paling berharga. Biarpun langkah Datuk kini beralih arah, legasi pembangunan dan martabat masyarakat desa yang Datuk angkat tidak akan pernah pudar. Ia akan terus mekar menjadi inspirasi buat kami di Infra meneruskan perjuangan ini. Selamat melangkah ke alam persaraan Datuk. Semoga sentiasa dirahmati dengan kesihatan berpanjangan, ketenangan dan kebahagiaan abadi di samping keluarga yang tercinta. Jika hari ini Infra berdiri, ini jejak yang kau beri. Datuk Khairazman, kau nyalakan cahaya yang takkan padam selamanya. Terima kasih Datuk.